Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Adam Richman, CEO Kayaan Kaya. Hari ini special untuk Likers Cakap Keli Seni Media dengan Sila Meninggal. Kita bawakan anda antara restoran-restoran yang memang paling sedap dan ramai orang tak tahu di selatan Malaysia ni. Jom kita rasa. Sekarang ni saya berada di Mademoiselle di kawasan Setia Topika Johor Bahru. So sekarang ni Mademoiselle ni pelanggan dia memang sporting, pelanggan dia punya feedback kat kedai ni memang gila-gila. So kalau korang tak percaya, saya tanya pelanggan-pelanggan dia semua, macam mana Mademoiselle? Korang kena datang. Jom. Dekat Mademoiselle ni, selain environment dengan pelanggan dia yang sporting habis ni, kita ada 4 menu dia yang paling padu yang korang kena rasa kat sini. So yang pertama, dia punya lamb chop, wow, and dia punya buffalo wings, and dia punya pesto, and dia punya salmon. Apa tu pesto, apa tu salmon, macam mana rasa dia? Jom kita perkenalkan. Restoran masakan Arab Alibaba di Kota Tinggi, Johor. Korang memang kena rasa tempat ni memang selalu full orang, and dia punya nasi memang kita boleh kata memang patutlah full sebab terlampau sedap. Sebab tukang masak dia memang original dari Cairo, Egypt. Bahkan saya duduk sekarang ni dengan owner bin Khalid Travel Agency yang setiap bulan pergi Arab. Saya baru tanya dia tadi, kenapa dia selalu makan kat sini? Dia kata dia boleh dapat makanan Arab ori hanya kat kedai ni. Orang kalau datang Kota Tinggi confirm kena datang sini. Steady. Seafood di Kampung Senibong, Permas Jaya. So, kali ni kita terjah Anjong Senibong Seafood ni. Tapi kita terjah, bukan main terjah, kita dah ada. Kita minta izin owner dulu. Boleh tuan saya shoot dekat Anjong Senibong ni? Boleh. Alright, jom kita makan siap. Alright, sekarang ni kat tepi laut dekat Permas Jaya ni kena pula dengan lobster. Hanya kedai ni je yang import special daripada USA. Apa nama lobster ni? Alaska crab. Bukan lobster, sorry, Alaska king crab. So Alaska king crab ni bukan senanglah korang nak dapat. Hanya kat Johor dengan environment macam ni. Lembut je dia potong. Jom kita try makan, kena sekali. Restoran ni korang kena tanya fanatik, geng-geng motor, supercar yang semua datang konvoy kat sini. Special kat JB kat area ni je. Jom saya tanya komen-komen abang-abang ni. Macam mana komen abang? Rakyat semua tinggi. Abang berani terbaik. Baik balik. Okey, chef yang masak biryani dekat Hyderabad Biryani ni, dia sendiri turun negara Hyderabad, rasa cara suasana nak masak resepi nasi Hyderabad terbaik dekat negara asal Hyderabad tu, and dia bawa dekat Malaysia untuk korang semua rasa. Dah lah bikers daripada Singapore, seluruh Malaysia, semua budak-budak motor semua memang singgah kat sini. Baru aku faham kenapa. Biar kita fahamkan lagi, korang tengok dulu aku makan.
Wow. Saya korang memang kena datang Kompleks TNB Kempas, Hyderabad Biryani. Alright, sekarang saya berada di Restoran Al-Hanif, makanan Arab Palestin yang hanya ada di Taman Rinting Masai, Johor. Johor Baru ya? Ya, Johor Baru. Alright, so sekarang ni saya nak bawa anda makan cepat ni sebab dia punya makanan Palestin menang sebagai makanan popular di makanan paling popular di Maha, pernah masuk surat khabar dan macam-macam lagi. So, selalu macam makan tak? And dia punya Hanif, dia punya Hanif tu, wah saya cakap tu darah Hanif. So memang korang kena try, rasa tak? Saya try dulu. Oh, dah ada ni tak? Hanif dia memang sedap. Tak terkata, korang kena datang. Memang korang kena datang. Korang kalau datang Masai, Johor Baru, singgah restoran makanan Arab ni. Sebab kat Johor, tak tahulah rempah dengan beras dia. Kita kena tanya kat staff. Alright, terima kasih. Sekarang saya berada di Asar Lava, Taman Kota Masai, Johor Baru. Okey, sekarang ni saya tengah makan dia punya daging lamb shoulder Australia. Oh, kena lagi dengan dia punya sos, yang mana sos ni diorang bukan beli diorang masak sendiri, resepi homemade diorang sendiri. And selain daripada menu ni, diorang ada menu daripada macam-macam negara. Bahkan ramen Korea tu pun semua ada kat sini lah, memang sedap. So korang boleh rasa makanan ni kena pula dengan nasi dia. Oh, steady makan dia. Daging ni dia masak atas batu ni, daripada batu Gunung Merapi. Memang steady. Azal Lava memang terbaik. Saya berada di Tublets Cafe dekat Uda Business Center, Bandar Baru Buda. So korang kalau nak datang sini, korang kalau boleh datanglah sebelum waktu solat maghrib. Sebab time maghrib, selepas solat maghrib sampailah lepas solat isyak, tempat ni memang menjadi buruan orang ramai. So jom kita perkena kedai ni. Alright, sekarang ni saya tengah makan fettuccine aglio olio bersama dengan baked stick. Baked stick ni daging lembu. Dekat sini, dekat Uda Business Center ni, kat Johor korang punya English punya level tu kena ubah sikit, kena level baik sikit. So saya punya cara explain tu memang sedap sikit. Tapi selain daripada tu, harga dia, walaupun English dia punya kelas, level harga dia sangat berpatutan. And rasa dia kena dengan salad famous diorang. Ini resepi handmade diorang saja tau. Nasi family katanya. So orang yang berminat dan datang kat Tublets Cafe ni memang wajib kena minat sebab terlalu sedap.
Setiap nafas yang dihembus. Wow, terbaik ah. Makanan apa dia? Lamb rack. Rack ni tulang rusuk. So untuk korang yang nak cari tulang rusuk kat Johor ni, korang kena datang kedai ni 70s. Dekat mana 70s ni? Bukit Indah, Johor Bahru. Kalau korang nak tahu dia punya sebab kenapa korang kena datang kat sini, jom aku try makan sampai ni. Jam. Alright. Cepat kat tangan. Weh, nervous. Daging dia selembut nyanyian lagu saya nyanyi tadi. So kalau korang nak rasa makanan ni, follow Facebook dorang, confirm sini datang sini rasa. Confirm korang jumpa lah tulang rusuk korang. Terbaik kat sedap lah. Nah, ini family kitchen yang mana? Di restoran biryani Ambok dekat Lakin Perdana Johor Bahru. Lakin Perdana Johor Bahru. Alright, sekarang ni yang ada dekat atas meja saya ni burasak, makanan Bugis. Setiap kali raya tak sah lah untuk raya Bugis ni kalau tak ada burasak. Sekarang ni saya dengan Pak Cik berusia 80 tahun yang membawa resepi biryani darat ni. Nasi darat ni sebenarnya nasi biryani Bugis punya rasa. So kalau korang yang nak kena nasi biryani Bugis ni, kena sikit. Jom ni kita makan ni. Bismillah. Oh, hanya di JB korang boleh dapat nasi biryani Bugis macam ni dengan burasak apa semua. Betul. Nasi biryani panjang ni orang kena rasa. Panjang dia lain macam dengan rasa daging dia. Ya Allah, Tuhan je lah tahu. Kalau korang tak datang memang korang rugi. Jumpa korang nanti di nasi biryani Ambok, Lakin Perdana Johor Bahru. Selesai merakamkan antara restoran-restoran terbaik di Johor dan Johor Bahru. Okey, ini antara restoran-restoran yang telah saya jumpa. Ada lagi sebenarnya restoran-restoran dekat Johor dengan JB yang memang korang kena cari. Macam bubur kacang pul, nasi bubur, mi bandung dia. Banyak lagi yang makanan-makanan best dekat Johor ni. Okey, tapi yang saya bagi tadi tu kebanyakannya belum popular lagi. Tapi makanan dia yang memang sesuatu yang korang kena explore. Sebab memang kalau korang kena sekali, confirm rindu macam saya tengah rindu sekarang ni. Alright, sekian daripada saya, Hajar dan Richman. Sekiranya ada salah silap, ampunkan saya. Dan lagi satu, saya nak bagi tahu hashtag jangan kecam, brother. Thank you.